Orang Rohingya buat pasal lagi. Yang terbaru yang sedang tular di media sosial ialah satu poster ataupun banner yang menunjukkan bahawa komuniti Rohingya menganjurkan Liga Perlawanan Bola Sepak, di mana hadiahnya mencecah RM20,000 bagi tempat pertama dan RM5,000 untuk tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga RM5,000. Jauh berbeza dengan liga tempatan kita. Di peringkat komuniti kita pun tak adalah tawarkan hadiah sebanyak itu. Dan perkara ini dikatakan berlaku di Pulau Pinang di Bukit Mertajam. Kalau anda tahu, Bukit Mertajam ini ialah kawasan ahli parlimen YB Steven Sim. Dan di bawah parlimen Bukit Mertajam ini ada 3 kawasan dun, iaitu Berapit, Macang Bubuk dan juga Padang Lalang. Dan yang menariknya di kawasan Padang Lalang, YB Daniel Gui ialah exco bagi Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Beliau memegang portfolio sukan, belia dan juga kesihatan. Jadi kebetulanlah komuniti Rohingya ini buat pertandingan Liga Bola Sepak ini berkaitan dengan sukan. Sepatutnya sebagai exco sukan, beliau sepatutnya tahulah apa yang berlaku. Tapi sehingga ke hari ini, tiada sebarang kenyataan mahupun apa-apa ulasan daripada pihak kerajaan berkaitan dengan isu ini. Saya tak tahulah apa yang berlaku dengan kerajaan sekarang ni. Yang sekarang ni kita tahu di peringkat persekutuan hanya ada Menteri Kementerian Dalam Negeri sahaja, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, yang juga menyatakan bahawa kita perlu berperi kemanusiaan lah dan sebagainya. Di peringkat kerajaan negeri senyap, tak ada apa. Dan PBT pun senyap, tak ada apa. Sehingga kan perkara ini dianggap macam tak penting bagi mereka ni. Saya tak tahu apa yang mereka sedang buat ni. Mungkin ada yang kata kumpulan Rohingya ini di bawah jurisdiction ataupun purview Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka tak boleh masuk campur dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya bagi YB kawasan berkenaan, mereka ada kuasa untuk menulis surat, untuk buat aduan dan sebagainya untuk mempercepatkan proses tersebut. Kita bukannya nak guna surat sokongan untuk dapat jawatan semata-mata kan. Jadi gunalah kedudukan mereka, gunakan pengaruh mereka yang ada untuk bantu rakyat kita di bawah ini. Susah. Memang susah. Tapi itulah, setiap kali pilihan raya, mereka tiba-tiba muncul nak menagih simpati, meraih undian dan sokongan. Tapi apabila mereka telah diberi peluang untuk mentadbir kerajaan di negeri ataupun pusat, tak ada apa tindakan pun. Masih sama saja. Dan kita ingat juga komuniti Rohingya ini dulunya lah sampai ada pihak yang telah sama-sama buat perhimpunan besar-besaran. Kalau ada yang masih ingat, kalau tak ingat saya masukkan gambar di sini. Dan kerajaan sekarang ini nak kata nak cuci tahi mereka ni pun susah juga kan. Sebab bukan mereka yang buat benda ni. Tapi apa pun, kita kenalah nampak ada tindakan yang konkret daripada pihak kerajaan. Tak bolehlah duduk diam. Sebab komuniti Rohingya ini, orang-orang Rohingya ini hidup di kawasan rakyat tempatan. Dan bukan sahaja di Pulau Pinang sahaja, malah lagi teruk lagi di kawasan mana ya? Tahu yang paling teruk sekali di kawasan Selayang lah. Boleh dikatakan jadi macam HQ mereka ni. Dan berpatah balik kepada cerita dia, YB Daniel merupakan exco di salah sebuah dun di bawah Parlimen Bukit Mertajam. Jadi adakah beliau membuat apa-apa untuk menangani isu ini? Kalau ada, kenapa perkara ini masih berbangkit? Dan di Pulau Pinang pula tu, saya bukanlah musuh dengan YB Daniel, tak. Saya pun kenal beliau. Kita pernah berjumpa lah beberapa kali dalam beberapa program berbeza. Jadi saya harap sangatlah untuk YB dan juga pihak berkuasa ini ambillah tindakan secepat mungkin. Sekarang ni kita tahu dalam negara kita ni, kalau kita buat aduan, memang lambat nak jalan. Dia kena berlaku sesuatu perkara yang serius, ada orang mati, ada kemalangan yang teruk, barulah ada tindakan yang segera. Tak payah tengok jauh-jauh. Kita tengok contoh sebelum ni.
Macam pasal jalan berlubang. Tahu yang sebelum ni KJ, Khairi Jamaluddin naik basikal, lepas tu langgar lubang di atas jalan, terjatuh, tersungkur. Dengan gambar dia yang tercedera macam tu, terus dalam tempoh 24 jam JKR ambil tindakan tampal jalan tu. Jadi inilah budaya orang di Malaysia lah, orang berkuasa di Malaysia. Selagi tak teruk, buat tak tahu saja. Bukanlah nak tuduh semua orang jahat, tapi inilah realitinya. Sebab siapa nak buat kerja lebih-lebih kan? Kalau buat kerja-kerja lebih pun bukannya tambah gaji pun. Jadi buat apa nak susah payah. Oleh itu, sewajarnya perkara ini diambil tindakan yang segeralah. Komuniti Rohingya ni dah semakin berleluasa, rakyat pun dah resah, dah gelisah, dan kita tak nampak apa tindakan yang konkret daripada pihak kerajaan lagi. So, apa pandangan anda terhadap perkara ini? Adakah kita masih perlu tunggu dan lihat sehingga sesuatu berlaku barulah ada tindakan daripada pihak berwajib? Itu saja untuk video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai syukuriya. আশা করি ভাই ইন প্লেয়ার হই দে আজি দিনের মাঝে 6 টিম খেলা দেহে দে ভিতরে 4 টিম পুরা যায় 5 টিমত গলি দে